Dengan rasminya diumumkan logo terbaru Surau Jauharul Muhsinin, Taman Mutiara Rini. Logo ini direka dengan memasukkan reka huruf awal Jawi gaya moden iaitu huruf Sin, Jim dan Mim di tengah, juga dengan lingkaran nama dan alamat surau di tepi, manakala warna dipilih tata warna kuning emas dan hitam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.